If you line up a row of bricks on a flat surface Pertama sekali, kita letak batu dulu. and space them exactly one brick length apart, Kita jarakkan dia dengan ukuran satu batu. Kau pasti ke benda ni berjaya, Hikmat? Ya, kau jangan bazirkan masa kita orang. as they fall on top of each other, each brick will knock the next one over. But the last one doesn't have anything in front of it, which lets it slide forward just enough to make the brick in front of it fall flat. And as this one slips forward, it lets the next one fall, starting a backwards chain reaction until all the bricks have fallen in a perfectly straight line. Jom kita cuba. Aku tak pasti yang ni akan berjaya. Okey, kalau berjaya, korang kena tolong aku dapatkan 3 juta subscriber tau. Sekarang jom kita cuba. Jadi guys, korang kena subscribe. Boleh ke kau ambil telur kuning ni tanpa pecahkan telur kuning? Korang tak tahu, aku ada trik sebenarnya. Kita picit botol, lepas tu hirup dia. Ehsan, mana boleh macam ni? Kena pakai tangan tau. Biarlah. Alah, sepatutnya benda ni senang sangat. Apa susah sangat? Aku tinggal cekup je lah. Okey, kena slow lagi. Susah lah benda ni. Aku ada idea. Hiat. Okey, aku akan tunjukkan caranya. Hikmat, kalau aku tak boleh buat, kau lagilah mustahil. Sama lah, Hikmat. Macam kau mustahil nak dapat 3 juta subscriber tu. Guys, cara yang sebenarnya adalah korang kena gesek tangan korang dekat ni, bawang putih ni. Tengok ni. Wow! Subscribe! Boleh ke kau buat segi empat sama dengan 3 garisan? Ini kacang sangat. Bro, boom, boom. Segi empat sama. Ehsan, kau guna 2 garisan. Dia kena 3 garisan. Aku boleh buat dengan 3 garisan je. Tengok. Senang kan? Mak Kif, ini bukan segi empat. Ini segi 3. Kenapa pula segitiga kan gambar kegemaran aku? Tapi segitiga ni bentuk kegemaran aku. Oh, macam tu ah. Tapi kau kalah. Tengok ni. Boom, boom, boom. Betul kan aku buat? Saipan, segi 4 ada 4 garis. Ini bukan segi 4. Oh, macam tu ah. Aku tak pandai kot. Itulah masa kelas bahasa Inggeris dulu kau ponteng. Kemal, challenge ni memang mustahil. Tapi kalau kau boleh buat, semua akan subscribe. Okey, aku cuba. Buatlah. Apa yang kau perlu buat ialah lukis segi 4 sama dengan 3 garisan kat dalam. Subscribe. Boleh ke benda-benda ni buat aku rasa jijik? Kemal, angkat kepala kau. Tak jijik langsung. Tengok ni. Aku buat macam kau buat je pun. Hikmal, bau ayam mentah ni. Ya. Aduh. Tapi tak ada apa pun aku tak jijik langsung sebabnya aku suka haiwan. Ayam. Ikut kau lah. Hikmal, cium bau stokin aku ni. Dah 3 bulan aku tak basuh. Sorry Asal, aku tak bau pun. Tapi aku bau. Hikmal, sampah ni mesti akan buat kau jijik kan? Ambil ni. Pencuri, aku tak jijik langsung lah. Sebab ni sampah dalam bilik aku. Aku suka sampah. Air ni akan membuatkan kau pengsan. Minum ni. Okey. Sedap juga. Macam rasa air gas. Apa? Aku kena panggil bantuan ni. Ikmal, kali ni confirm akan buat kau jijik. Kalau macam tu, okey, cuba sekarang. 1, 2, 3. Ikmal, tengok ni. Kau hilang subscriber. Aduh, aku rasa aku dah jatuh sakit. Subscribe. Aduh, dah lambat nak hantar makanan. Ada apa ni? Rasanya duit abang ni jatuh Bang, ni duit abang Saya nak kena cepat ni hantar makanan orang pula ni. Tunggu. Kenapa abang tak ada saya ni? Tunggu bang. Ubat saya habis. Bang, tolonglah. Tolong saya. Kesian sangat abang ni. Tapi aku kena cepat sebabnya aku nak hantar makanan. Kalau aku tak tolong, abang ni boleh meninggal. Tapi kalau aku tak hantar makanan sekarang, aku kena pecat nanti. Dah lah, aku tolong je lah abang ni. Bang, cepat bang. Minum ubat ni bang. Bangun bang.
Alhamdulillah, abang dah sihat. Ambil ni bang. Saya kena cepat nak hantar makanan orang pula ni. Aduh, macam mana ni? Mesti pelanggan ni marah sebab aku lambat. Kenapa kau lambat sangat? Aku dah lapar ni. Ya Allah, pakcik, saya minta maaf pakcik. Ni makanan pakcik. Saya lambat tadi pakcik, tolong. Makanan ni dah sejuk dah ha. Kalau macam ni dah boleh buang dah. Ya Allah, sayangnya makanan buat macam ni. Ayah, abang ni lah tadi selamatkan hidup Ehsan. Oh, dia yang selamatkan kau tadi. Ambil ni ganjaran untuk kau sebab dah selamatkan anak aku. Alhamdulillah, ya Allah. Drop down onto your hands and feet. Alright, jom kita cuba. Pertama, kita turun bawah macam atlet lumba lari. Ehsan, kau ni sihat tak? Macam orang tak waras. Nantaklah, aku nak laju ni. Before leaning forward and running like an animal. Since you have 4 points hitting the ground instead of just 2, there are more chances to push off and build speed. Step seterusnya, badan kita kena ke depan supaya lagi laju. Korang buat apa ni? Aku pun tak tahulah. Dia ni pelik sangat. Betul-betul pelik lah korang ni. Okey, aku rasa aku dah sedia. Okey, kalau macam tu, jom kita panggil Ikmal. Kau lumba lari dengan dia. Ikmal, kau tahu tak aku boleh menang lumba lari dengan kau? Sebab aku dah belajar teknik terpantas di dunia. Kau tak tahu sebenarnya aku ni lagi laju daripada Aisha Speed dan Cristiano Ronaldo. Mustahil. Macam kita mustahil nak like dengan subscribe dengan waktu yang sama. Betul ke? 3, 2, 1. Aku menang. Subscribe. Siapa boleh tuangkan air dalam cawan dengan jumlah yang sama? Bodyguard takkan kalah. Jom kita cuba. Yes, aku berjaya. Bodyguard, syarat dia kena letak dua-dua lah. Okey, sekarang giliran aku. Tak boleh. Aku suka Fanta. Ni senang sangat. Aku dah belajar kat sekolah dulu. Menipu lah. Nak dekat sama dah tu. Aku YouTuber. Mestilah aku boleh buat. Sabar Ikmal. Kalau kau berjaya ni, aku akan bagi hadiah istimewa untuk kau. Okey, alright. Satu lagi. Wow, kau menang. Apa yang aku dapat? Semua orang akan like dan subscribe. Please tolong like dan subscribe. Stick the orange in a glass Jom kita cuba ni. Pertama sekali, letak buah oren dalam cawan. and slice the peel all the way around. Then slide a spoon under the peel to separate it from the fruit. Sekarang kita kupas buah oren ni pakai sudu. Sekarang aku akan tunjukkan kat korang nilai yang aku buat guna buah oren ni. Benda ni takkan berhasil. Tapi kalau berjaya, semua orang kena like dan subscribe. Okey, tengok ni. Wow! Subscribe! Akhirnya sampai juga rumah. Tapi aku baru je beli banyak cikedis ni. Nanti kalau Ikmal tahu, Ehsan, aku nak cikedis kau. Tak boleh. Boleh lah. Tak boleh. Boleh lah. Tak boleh. Nanti mesti berebut sampai bergaduh. Aku ada idea. Cikedis dan snack-snack ni aku akan letak dalam jaket aku. Hello Ikmal, aku dah balik. Wah Ehsan, kau beli apa? Aku cuma beli sabun Ikmal. Lah, cikedis tak ada ke cikedis? Aduh. Yes, misi aku dah berjaya. Sekarang aku boleh makan cikedis dengan tenang. Yeay, makan aiskrim. Yeay, makannya pakai sudu. Tapi kenapa patah pula ni? Nak makan aiskrim pun susah. Ya, boleh ni. Tapi kenapa asyik patah je ni? Bukan macam tu caranya. Asyik patah je. Aduh, ni sudu terakhir. Kalau aku tak boleh juga, memang tak boleh makan lah jawabnya. Alah, patah lagi. Aduh, kau ni Ehsan. Sinilah aku tolong. Tenang aja Ehsan. Cara makan aiskrimnya bukan macam ni Ehsan. Jangan pakai sudu. Lepas tu macam mana Ikmal? Cara yang betul kena pakai chopstick. Cocokkan dulu chopstick ni dekat aiskrim. Lepas tu kita potong. Potong ikut ukuran yang kau nak. Lepas tu kita potong dua. Sekarang kita boleh makan dengan mudah Ehsan. Minum betul je lah. Tinggal dicocok je. Lepas tu minum. Cucur, minum. Sedapnya. Oi, bukan macam tu cara minumnya. Jadi macam mana? Pertama, buka penutupnya. Lepas tu minum. Lepas tu kita makan.
Wah, Ehsan nak minum air Coca-Cola. Kenapa dia tuang sampai tumpah tu? Berbuih-buih gasnya. Cepat minum Ehsan, nanti tumpah. Tapi itu cuma gas. Airnya sikit je. Ehsan, bukan macam tu caranya. Sini aku ajar. Pertama sekali, botol air gas ni kita tutup dulu pakai cawan. Kalau dah terbalik, barulah botolnya kita angkat secara rilek-rilek. Tengok. Kalau macam ni, barulah tak ada buih, Ehsan. Macam mana kau buat macam tu? Itulah dia teknik pembaharuan botol. Yang ni. Betul. Habislah kau. Yang ni. Betul. Salah. Okey, aku pilih mana yang ni. Salah. Yes. Aku pula. Yang ni. Betul. Yes. Okey. Yang ni. Salah. Cepat kau. Okey, subscribe kalau aku suruh buat yang ni dan like kalau korang nak tengok aku buat yang ni. Apa dia? Subscribe. Okey. Yang ni. Betul. Yeay, subscribe. Dasar kau adik tak guna. Aku pukul kau. Aku pukul kau ya. Siapa tu yang tengah loceng? Ganggu je padahal aku tengah pukul Ehsan ni. Kau jangan cakap kat orang lain tau. Kau diam. Siapa yang ganggu kita orang? Aduh, aku kena tolong budak ni. Pakcik tadi siapa Dia datang lagi bawa polis pula tu. Apa yang dah jadi ni? Aduh, polis minta maaf, jangan tangkap aku, tolong. Aduh, aku kena tangkap pula dah. Wah, terima kasih pakcik. Saya doakan pakcik bahagia selalu. Wah, ini rumah kau Ehsan. Ya, betul rumah aku. Ini rumah ke istana? Besar sangat rumahnya. Kau masuklah. Anggap je ni rumah kau. Wah, banyak sangat makanannya. Nak makan lah. Nyam. Wah, ternyata kolam renang kat sini pun besar gila. Aku tumpang berenang ya Ehsan. Wah, ini katil ni besar sangat. Empuk sangat. Aku nak lompat-lompat. Siapa kau? Saya Ikmal, kawan Ehsan yang punya rumah ni. Mana ada nama Ehsan dekat rumah ni? Kau tipu Ya Allah, kenapa Ehsan tipu aku ni? Pergi kau dari rumah ni. Siaplah kau Ehsan. Ikmal, kenapa kau ikat aku macam lembu korban ni? Ya Allah. Yelah Ehsan, supaya kau tak main jauh-jauh. Ayah suruh aku jaga kau tau. Kau ingat senang nak jaga kau ni? Aku takkan hilang lah Ikmal. Dah sekarang Ehsan kau pergi main. Kau main, aku tidur. Tak best dia main macam ni. Kena ikat, tak bebas. Talinya dah tegang. Ehsan dah main jauh ni. Aku kena panggil dia. Nasib baik ada tali ni. Kalau tidak, dia dah hilang dah ni. Mana dia? Bang, kenapa abang tarik-tarik ni? Nak hantar makanan orang ni. Kenapa talinya tersangkut dekat orang Grab pula ni? Badan muka kau Ikmal. Aduh, tangan aku terempak. Ikmal, tolong aku. Ehsan! Ikmal, tolong aku. Sekejap. Aku alihkan dulu ya keretanya. Aduh, kunci pula kereta ni. Kena ambil kunci dulu. Akhirnya boleh masuk kereta. Sekarang kita pusing-pusing dulu steering dia. Aduh, sakit sangat. Sekarang pakai tali pegang keledar, tekan butang on kereta ni, lepas tu undur perlahan-lahan. Ehsan, tangan kau okey tak? Okey je, sebab ni tangan palsu. Nak kena kau ni. Aku benci kau Ikmal. Aku akan pukul dia sampai dia tak boleh bernafas. Ehsan ni kenapa? Kenapa dia serang aku? Niat dia jahat. Ternyata dia nak musnahkan aku. Sebenarnya dia terbalik. Yang dia pukul tu bukan kepala aku, tapi kaki aku. Kau tunggu Ehsan. Segala kejahatan kau akan terbongkar. Sekarang aku akan pura-pura mati lagi. Sekarang Ikmalnya dah pengsan. Jadi aku akan tipu semua orang yang katakan yang Ikmal ni terkena renjatan elektrik. Jadi nanti mesti semua orang ingat aku ni orang baik. Kesian kan ayah Ikmal. Tengok ni. Dia terkena renjatan elektrik. Ya Allah, anak aku. Ayah, sebenarnya Ikmal masih hidup. Kalau nak cas telefon, aku letak je dekat hidung Ehsan. Betul-betul boleh cas ni. Ikmal, kenapa hidung aku jadi tempat mengecas ni? Tu kan dia marah. Aku akan balas dendam kat kau, Ikmal. Aku letak muka dia atas extension ni. Lepas tu aku pakai buat cas. Ehsan tak tahu sebenarnya aku dah buat tong sampah guna muka dia. Kenapa muka aku jadi tu sampah ni? Kau tengok lah, Ikmal. Kena kau ni. Aku cabut muka aku, lepas tu aku tukar dengan muka dia. Padahal muka kau Ikmal, muka kau lagi sesuai jadi tong sampah. Aku lempar sampah kan masuk tu. Muka kau memang sesuai, Ikmal, jadi tu sampah. Aduh, sakit sangat perut aku. Sebabnya dalam perut aku ada ripas. Ikmal kenapa tu? Ikmal, kau kenapa? Aku sakit perut ni Ehsan. Oh, sakit perut. Aha, kau bangun dulu.
Pusing? Tunggu sini Apa yang kau buat ni Aisan? Lepas tu kau terus masuk ke dalam punggung aku. Aisan, kau buat apa ni? Aku nak ambil lipas dalam perut kau ni. Mesti lipas ni yang buat Ikmal sakit. Mesti kalau aku keluarkan lipas ni, Ikmal dah tak sakit perut. Aisan, keluar. Ikmal, aku dah berjaya buat keluar. Ikmal, inilah penyebab kau sakit perut. Ikmal, aku pergi dulu ya. Tak lama pun, 2 hari je. Bye. Aduh, lama sangat Aisan. Tapi tak apalah, kau pergilah. Bye. Sedih sangat Aisan pergi tinggalkan aku. Tapi aku ada idea. Aisan, jom kita main. Siapa habiskan coklat ni dulu, dia menang. Tapi aku tak mahu Aisan kalah. Tak apalah, aku gunting je lah coklat Aisan supaya Aisan menang. Sekarang kita main lempar botol. Di permainan ni, Aisan kena menang juga. Wah, hebat sangat kau Aisan. Sekarang main gunting batu kertas. Rasa-rasa siapa yang menang ya? Tu kan, betul kan Aisan menang? Wah, hebat sangat kau Aisan. Wow. Aisan, ayah, bagilah Ikmal rambut. Okey, Ikmal. Aku dulu ya. Aku lukis Ikmal rambut warna biru. Biar style. Ni Ikmal, aku dah warnakan rambut untuk kau. Alah, kenapa rambut aku jadi macam ni Aisan? Dah macam perempuan tak suka. Lah. Tak apalah, biar ayah yang lukis. Tapi ayah lukis rambut ni panjang sangat. Alah. Ikmal, ayah dah buatkan kau rambut. Alah ayah, rambut Ikmal ni dah macam setan dah. Tak nak. Ikmal, kali ni aku buat yang betul-betul. Kali ni mesti aku akan lukis rambut yang paling kemas. Ikmal, kali ni dah jadi. Wah, Aisan, rambut aku jadi hebat sangat. Terima kasih ya. Prank perangkap jari Cina kepada kawan-kawan aku. Cepatlah. Bodyguard, Apa? cuba kau letak ni dekat jari kau. Okey, aku masukkan apa ni? Jari aku tersangkut. Pandai muka. Aku akan tangkap kau. Pencuri, letak ni kat jari kau. Okey? Ya. Kau dah tersangkut. Kenapa ni? Ya. Aisan, kau nak cuba masukkan jari kau dalam ni tak? Ikmal, aku dah pernah buat lah benda ni. Aku tahu cara nak lepaskan diri. Like kalau korang rasa aku berjaya lepas daripada benda ni. Subscribe kalau korang rasa dia tak berjaya lepaskan diri. Senang je cara dia. Kau kena tolak dulu jari kau ke dalam. Ikmal, apa kau buat ni? Aku letak gam sebenarnya kat situ. Ikmal! Aisan, kau dah siap ke cuci kereta tu? Dah siap. Ni dah bersih. Wow, iyalah, bersih sangat. Wih, terima kasih ya Aisan. Sekarang aku nak pakai kereta ni. Tapi kenapa kat dalam ni masih ada lumpur? Kotor sangat. Bau busuk. Tak apalah, aku duduk belakang je lah. Sebabnya kat depan bau. Lah, kenapa ada zombie tengah makan cekedis pula ni? Lari, tak apalah, aku duduk dekat bonet je lah. Ya Allah. Sampahnya masih banyak sangat. Aku nak muntah. Aisan, macam mana ni? Kau kata kereta dah bersih. Aku lupa pula nak bersih belah dalam. Astaghfirullahalazim, Aisan. If the ketchup bottle is farting, Dia memang dah kentut. Memang kau serius ke tu sos? close the lid and grab it by the base. Then swing it in a circle. The ketchup inside will want to stay still, but as you swing it, the bottle and ketchup move in different directions. Pencuri, mulakan tarian anda. Ini senang sangat. Kau jangan buang masa kita orang pula. Now, if you just shake the bottle, it moves up and down, so some of the force would actually push the ketchup away from the cap. But when you swing it, the force pushes the ketchup away from the center of the swing, meaning it all collects in the cap. Sekarang, jom kita tengok. Betul ke selasih jadi lagi banyak? Aku tak tahulah benda ni akan jadi ke tak. Tapi kalau berjaya, aku akan suruh semua like dan subscribe. Okay? Wow! Subscribe! And as you add more Pringles, the sides will continue to curve. Then just rest the last few chips on top, perfectly closing the circle. Sekarang jom kita cuba. Ikmal, benda ni mustahil lah nak buat. Sekarang jom kita mula. Ikmal, boleh tak buat cepat sikit? Sabarlah, aku cuba buat terbaik ni. Okey, kita letak satu lagi. Tak jadi pun. Makan je lah kau kawan. Boleh ke kau sambung semua nombor ni tanpa langgar garisan? Come on, easy sangat ni. Mula sambung nombor 1, lepas tu sambung nombor 2, lepas tu sambung nombor 3. Boom! Ehsan, kau mana boleh buat macam tu? Kau dah langgar garisan. Tak kau lah. Tapi bagi aku ni senang sangat. Dulu aku dah belajar dah kat sekolah. Mula-mula kau sambung yang tengah ni. Lepas tu kau sambung yang belah sini. Lepas tu yang ni cancel lah. Kau kata kau sekolah, tapi kau sambung nombor ni salah. Ah, Aku ada idea yang bernas.
Kita buat dulu bulatan besar. Lepas tu nombor dalam ni dah bersambung. Kau dengar tak arahan dia apa? Kau buat ni salah. Aku kecewa dengan kau. Aku tahu macam mana nak buat ni. Kalau aku boleh buat, korang kena like dan subscribe, okey? Tengok sini. Nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Kau kena pergi ke sini. Berfikir di luar kotak. Barulah bijak. Subscribe. Ini aiskrim untuk Ehsan. Ini aiskrim untuk pencuri. Ini aiskrim untuk ayah. Lah, untuk aku mana? Dah habis ke? Tak apalah, yang penting dia orang happy. Ehsan, ni aiskrim untuk kau. Wah, terima kasih Hikman. Tapi aiskrim kau mana? Relax Ehsan, ni ada aiskrim aku. Aku pergi dulu ya. Yang sebenarnya Ehsan tak tahu, aiskrim aku ni sebenarnya dibuat daripada kertas. Pencuri, ni aiskrim untuk kau. Tapi aiskrim kau mana? Ni aiskrim aku, lagi besar lagi pencuri. Ayah, ni ada aiskrim untuk ayah. Wah, tapi yang kau punya mana? Ni aiskrim Ikmal ayah. Ikmal makan aiskrim kertas je tak apa. Baru selesai keluar daripada tandas, nak tutup lampunya tapi takut. Berdoa dulu kepada Allah supaya syaitan tak kejar. Lepas tu tutup lampu, lepas tu lari. Sebabnya akan ada syaitan yang akan kejar aku. Kenapa ya tiap kali tutup lampu tandas ada syaitan yang akan ikut aku secara laju-laju. Nasib baik syaitan yang tak dapat kejar aku dah. Assalamualaikum. Kenapa? Assalamualaikum. Bang, abang nak tak saya tolong cuci cermin kereta abang? RM100 je. 100. Boleh lah 100. Boleh 100 Okey Okey. bang, terima kasih. Ni saya lapkan saya cuci. Okey. 4 benda yang tak boleh dilakukan oleh manusia. Pertama, gerakkan telinga. Kerana hanya 5 orang di dunia saja yang boleh buat. Aku cuba ya. Tapi telinga aku tak boleh gerak langsung weh. Yang kedua, jilat siku. Yang ni susah lagi sebabnya ada 1 orang saja di dunia yang boleh buat. Yang ketiga, tak ada orang boleh buat jari kita ni jadi 4. Ni macam orang ni, dia boleh. Kalau jari aku selalu jadi 5, tak boleh jadi 4. Ini yang keempat paling susah. Katanya tak boleh tekan like dan subscribe dalam masa yang sama. Tu kan tak boleh. Cuba korang buat kat rumah, boleh tak? Komen kat bawah. Wah, best sangat main game. Coklat tu jatuh. Tak apa, biar ayah ambilkan. Tak payah ambil ayah. Siapa suruh ambil? Ni tengok ni. Iqbal boleh ambil sendiri. Apalah. Iqbal dah besar. Yelah. Best sangat main game. Aduh, kesian sangat dekat Ikmal. Dia tidur tak ada bantal. Mesti kepala dia sakit. Aduh, ayah ni kenapa bagi-bagi bantal pula? Ayah, kenapa bagi bantal ni? Iqbal tak nak. Iqbal boleh ambil sendirilah. Aduh. Aduh, jatuh. Sini ayah tolong. Kenapa? Kau jahat sangat ni. Iqbal memang nak duduk bawah lah. Ikmal, kau dah kenapa ni? Kalau korang hormat ibu bapa korang, korang kena subscribe tau. Akhirnya aku boleh makan. Nak makan ikan. Aduh, tulang yang tersangkut dekat tekak aku. Aku makan roti lah biar tulang dia tertelan sekali. Tapi kenapa roti ni pula yang tersangkut sekali? Macam mana ni? Tak apalah, aku minum air je lah biar tulang dia tertelan sekali. Tapi tulang dia masih tersangkut dekat tekak aku. Ikmal, tolong. Ehsan, kau kenapa? Tunggu kejap. Aku minum minuman super power aku. Selamatkan aku, Ikmal. Okey Ehsan, tunggu kejap. Aku masuk dulu ya. Mana ya tulangnya? Sekejap Ehsan, aku tolong keluarkan. Cepat, Ikmal, cepat. Sekejap Ehsan, sikit lagi tulang ni nak lepas. Tu kan akhirnya keluar. Jenis-jenis orang minum Yakult. Kalau budak kecil sebelum minum dia cocok-cocok dulu. Lepas tu dia minum Yakult, dia picit-picit macam tu masuk dalam mulut. Kalau budak sekolah rendah bukanya mesti pakai gigi. Lepas tu minumnya sekali teguk je dah habis. Terakhir kalau orang tua mesti minum sikit je. Lepas tu tak habis. Sebabnya nanti takut cerit birit. Weh, ada pen nak ajaib. Cuba pakailah. Nak cuba lukis Mr. Potato. Rasa-rasa kalau lukis Mr. Potato akan jadi apa ya? Wah, jadi Mr. Potato betul-betul. Sekarang giliran aku. Aku nak lukis Oreo lah. Agak-agak kalau lukis Oreo jadi apa Wow, jadi Oreo betul-betul. Kalau lukis Coca-Cola boleh ke tak Cubalah. Lukis Coca-Cola dulu. Yeay, Coca-Colanya betul-betul jadi. Aku pun nak lukis Kinder Joy lah. Sebabnya aku suka Kinder Joy. Yeay, Kinder Joy dah jadi. Yang terakhir aku nak lukis kedis Lay. Tapi walaupun sudah dilukis, kenapa kedis ni tak muncul pun? Please subscribe biar betul-betul jadi. Pilih topeng atau pilih bedak? Aku pilih bedak. Lah, aku tinggal topping je.
Yelah, korang pakai je topeng dengan bedak tu ya. Ya ayah, kami pakai dulu je. Muka kau jadi pelik. Tengok muka aku ni putih macam Mak Saleh. Pilih pistol air atau pemanah. Ikmal pilih pistol air. Ehsan pilih pemanah. Okey, Ikmal. Ayah stop, muka Ikmal basah. Sekarang giliran Ehsan. Tak kena. Level 1, ketawa kedekut. Level 2, ketawa normal. Level ketiga, ketawa berdekah. Level keempat, ketawa berdekah sambil guling-guling. Level kelima, ketawa berdekah-dekah sambil guling dan sambil menangis. Yeay, nak makan aiskrim. Aduh, ada ayah, nanti aku kena marah ni. Aku sorok aiskrim dalam buku dulu. Tapi nanti kalau aku buka bukunya, aiskrim dia dah cair. Aduh, macam mana tak boleh letak dalam buku ni. Aku letak kat belakang je. Tapi nanti aiskrim ni cair kalau aku pegang. Supaya aiskrim ni tak cair, aku pakai pengalas aiskrim ni. Ikmal, jom kita gerak. Tapi, sekejap. Dompet ayah tertinggal lah. Tunggu sekejap, Ya, tak apa, ayah ambil dah dulu. Nasib baik tak kantoi. Sekarang boleh makan. Kenapa aiskrimnya dah habis? Ehsan, jangan-jangan ni kerja engkau, Ehsan. Ya, Ikmal, tadi aku yang makan. Ini koko keras untuk Ikmal. Terima kasih ayah. Sama-sama. Seterusnya, ini koko keras untuk Ehsan. Wah, terima kasih ayah. Hehe, sama-sama. Dan ini koko keras untuk ayah. Dan jangan lupa tambahkan susu Dash Lady. Tuang yang banyak supaya semuanya tenggelam. Sekarang giliran Ikmal. Tuangkan susu Dash Daddy yang banyak. Ehsan, ambil air susu untuk engkau ni. Tak nak, aku tak nak pakai susu yang putih. Aku nak pakai pieces strawberry. Kenapa Ehsan pelik sangat ni? Sedapnya. Ni nak makan mi sedap pedas. Ehsan buka semua penutupnya. Ehsan, penutupnya buka separuh je. Apa kau ni? Ehsan, perencahnya janganlah gunting lagi. Nanti. Salah cara kau ni. Yang betulnya bagi air panas dulu. Sama je lah. Sekarang pun aku boleh isi air panas juga. Ni, tengok aku ni. Pelik sangat kau masak tu. Belum siap lagi Ehsan. Sekarang air rebusan ni kita buang dulu. Sekarang barulah kita isi perencah. Gode. Tengok ni Ehsan. Mi aku sedap. Kenapa Ikmal punya nampak lagi sedap? Aku punya berair macam ni. Aku curi je Ikmal punya. Lepas tu aku makan. Aduh, pedas sangat. Pedas sangat ni Ikmal. Boleh ke kau keluarkan jari kau daripada perangkap berbahaya ni? Alah, ni mudah sangat ni. Ini aku dah pernah belajar waktu aku sekolah tadika dulu. Ni cara aku buat. Tak boleh lah. Benda ni mustahil lah. Aku tahu macam mana nak settlekan benda ni. Apa jadi ni? Allah, tangan aku dah tersangkut ni. Habislah aku. Salam kat mak ayah aku semua tahu. Salam. Aku dah tak ada tadi. Ya, aku rasa aku kena menari ni baru boleh lepas. Benda ni takkan berhasil dan kau takkan berjaya. Betul lah. Mari sini aku tunjuk kat korang macam mana nak buat. Ikmal, tunggu jap. Sebelum kau buat, kau tahu tak? Kau tinggal seorang lagi untuk dapat 3 juta subscriber. Okey, terima kasih. Guys, tolong subscribe. Apa yang korang kena buat ialah tolak benda ni ke dalam dan tarik jari korang keluar. Wow, hebatnya. Subscribe. Ehsan tengah berdiri. Rambut dia kena tarik. Kenapa kau tarik rambut aku? Macam mana aku nak tarik? Aku pun tak ada tangan ni. Oh, maaf. Sorry, saya tak tahu awak tak ada tangan. Tak apa. Sini aku peluk. Maaf ya. Sekarang diam-diam aku ambil je handphone dia. Aku curi. Tapi kenapa pakcik tu rakam aku? Aku kena pulang balik ni. Kantoi lah nanti. Lah, ternyata orang tu tengah selfie. Bukannya rakam aku mencuri. Ehsan nak minum lah. Kalau yang hitam boleh? Tak boleh. Kalau minuman warna kuning? Jangan. Lah, kenapa tak boleh? Kalau warna hijau? Jangan ambil yang tu. Semua tak boleh. Kalau warna merah boleh? Yang tu boleh. Boleh. Okey, sekarang giliran ayah. Kalau yang hitam? Tak boleh. Kalau yang kuning? Jangan. Kalau yang hijau? Yang tu boleh. Yeay! Sekarang giliran pencuri. Kalau yang hitam boleh tak? Jangan ambil yang tu. Kalau yang warna kuning? Yang tu boleh. Yeay! Sekarang giliran aku. Disebabkan seluar aku warna hitam, bolehlah minum air warna hitam.
Hello robot cuaca. Macam mana cuaca hari ni? Cuaca hari ni cerah. Betul ke Mari sini aku cek. Wah, betul juga. Langit dia cerah. Tak payah pakai jaket lah. Aku akan prank dia. Tiba-tiba cuaca hujan. Wah, cerah sangat ni. Tukar baju dululah. Kotot. Ha? Kenapa tiba-tiba hujan ni? Dasar robot berkarat. Makan super ring. Tapi bila nak ambil lagi? Dah habis. Buang je lah. Ehsan, stop. Ehsan, kau ni membazir. Ni ada lagi ni. Kan dah habis tu. Ada lagi. Mari sini ikut aku. Tu kan sisa-sisa dia lagi kita ambil pakai sudu. Kan kalau macam ni kita boleh makan. Sedap lagi. Kalau dah siap, ni tak selesai lagi. Kau buka dulu plastik ni. Tu kan habuk-habuk dia kan banyak lagi. Kau ambil je pakai tangan. Lepas tu kau jilat. Tengok ni Ehsan. Kalau macam ni barulah habis. Baru boleh buang. Subscribe kalau korang tak suka buang makanan. Tengah jalan-jalan kat taman tiba-tiba Jijik sangat terpijak tahi. nanti ayah Iqbal tak sengaja terpijak tahi tadi kat jalan. Jijik sangat lah. Bau tahu tak? Dah lah sini ikut ayah. Ayah nak bawa Iqbal ke mana ni? Kalau terpijak tahi, kau gesek-gesek je kat rumput tu. Kenapa gesek kat rumput? Kalau dah macam tu kan bersih. Oh iyalah. Okey, aku gesek-gesek je tahi ni kat rumput. Tu kan tahinya dah keluar. Yeay, dah bersih. Sekarang boleh masuk kereta ayah. Ni ada bau apa pula ni? Bau ni daripada mana Mesti kau Iqbal. Aduh, masih ada sisa-sisa tahi lagi kat selipar aku. Lari sebelum kena pukul dengan ayah. Okey murid-murid, siapa hari ni tak solat subuh? Angkat tangan cepat. Cikgu nak tengok. Cepat angkat tangan. Jangan tipu cikgu tau. Cikgu tahu. Cepat angkat tangan. Cikgu, kalau macam tu semua solat subuh cikgu. Cikgu je tak solat subuh. Kau ni, cikgu tanya siapa yang tak solat subuh? Cikgu solat. Okey, sekarang ni siapa tak solat subuh? Angkat tangan cepat. Lah, kalau macam tu cikgu lah yang tak solat subuh. Sebab cikgu angkat tangan. Yang kat sini semua tak angkat tangan. Dia orang solat cikgu. Cikgu yang tak solat subuh. Cikgu angkat tangan. Tu Iqbal, dengar tak suara tu? Lah, seram sangat Ehsan. Jangan-jangan hantu Iqbal. Jom kita cek. Iqbal, pelan-pelan lah. Agak-agak dari mana suara tu? Ehsan, aku dengar macam dari tandas. Iqbal, kau jangan lari pula teman aku ni. Aku ada ni. Ya Allah, apa benda tu? Aku pun takut ni. Gila Iqbal, memang dari dalam ni. Lagi dalam ni. Sudah. Hantu apa ni Aku buka Iqbal. Buka. Aduh, kantoi lah pula. Ayah baru nak minum air dah steady ni. Aku pakai satu sudu sos. Aku pakai 2 sudu sos. Okey, aku pakai 3 sudu sos. Tengok ni. 1 2 3. Okey, aku pakai 1, 2, 3, 4 sudu sos. Aku ambil semua. Semua aku habiskan semua. Tengah dalam kereta. Tiba-tiba ternampak labah-labah yang besar ni. Kemal, kenapa Ehsan? Tengok tu kat depan aku ada apa tu? Ada apa? Macam mana boleh ada laba-laba? Lari! Iqbal, pelan-pelan bawa kereta ni. Tak boleh Ehsan, aku takut sangat dengan laba-laba. Aku orang kaya. Kalau makan ayam 1 gigit je. Yang lebihnya aku buang. Aku orang normal, makan isi ayam je. Kulit dengan tulang aku buang. Sayangnya, kenapa dibuang-buang ayam ni? Ya Allah, boleh makan lagi ni. Banyak lagi ni. Kat tulang-tulang ni betul-betul kita kores-kores. Kalau aku orang miskin, makan sampai licin, sampai ke tulangnya. Aku akan makan sampai tak ada sisa langsung. Sedapnya. Kau lukis, kau teka. Challenge. Yang pertama, mesin basuh. Mesin basuh, okey? Yang kedua, mesin pencuci pinggan. Mesin pencuci pinggan, okey. Ketiga, pengering baju. Pengering baju, 4, televisyen. Television, 5, yes. aircon. 6, microwave. Microwave. Kamera. Seluar. Bumi. Bola basketball. Bola basketball. Bola sepak. Bola sepak. Bola tampar. Bola tampar. Tu, siap. Apa dia? Nombor 3. Nombor 3, telur. Salah. Dah tu apa? Pengering baju. Pengering baju. Okey, apa dia nombor 7? Mesin buat roti. Bila masa pula aku suruh lukis pembuat roti? Tadi kau ada sebut tadi. Tadi kau sebut. Dah tu nombor 7 apa? Kau lukis apa tu? Kamera. Lah, kamera. Jauh je beza ni. Nombor 12 ni apa? Nombor 12 ni apa Benda. Bola keranjang. Salah. Bola tampar lah. Bola tampar. Boom.
Ini untuk aku. Ini untuk engkau, Ehsan. Tapi air Fanta ni dah habis. Ehsan, air kau punya sikit. Kita tukar lah ya. Tak apa Ikmal, biar aku je sikit. Kesianlah kau dapat sikit nanti. Ehsan, tak apa. Biar aku je lah yang sikit. Aku kan abang. Aku kenalah mengalah. Wah, baiknya kau Ikmal. Love. Okey, Ehsan. Yang banyak ni ambil untuk engkau je. Yang sikit ni untuk aku. Airnya sikit tapi gelasnya besar. Kau memang licik Ikmal. Sekarang air Fanta aku lagi banyak.